والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وشتت كلمتهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana keizinan kepada kita, ya, membenarkan kita, memberi kesihatan kepada kita untuk hadir di sekalian. Semakin hari umur kita makin tambah, kan? Bila bertambah tu dia jadi macam sebelum ni bangun tidur okey je, kan? Ya. Kalau 2-3 hari sakit-sakit sini ke, sakit sini ke, sakit sini. Petanda-petanda so kita sedar, kan? Okey, salah satu soal kelebihan soal ini, kan kita memang baca untuk menyelamatkan daripada siksaan alam kubur, kan? Tapi bukan hanya sekadar baca lah, kan? Kita kena faham dalam kenapa kita baca surah Al-Mulk. Kerana Rasulullah buat, Rasulullah sebelum tidur memang dia akan baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah, ya. Dua surah tu dia tak tinggal. Jadi kalau kita buat, kita dapat pahala sunnah lah, ya. Di samping itu, agaknya kenapa sinonim dengan sebelum tidur? Kenapa bangun tidur tak baca? Tidur takut tak bangun dah. Kan kalau tak bangun dah tu apa maknanya? Alah, kita baca ni Kematian lah, kan? Sebab tidur itu sebenarnya adalah hin kepada kematian, kematian kecil lah tu. Kan maksudnya kita memang macam tak sedar apa-apa, kan? Tidur mati. Jadi kalau lena lah, ada setengah orang tu tak boleh lena juga, kan? Tapi biasanya sampaikan satu, kalau dia tidur pukul 10 ke pukul 11 ke, tengah-tengah malam tu ada ketika yang memang lena sangat, kan? Besok dia memang bangun, insya-Allah lah, kalau Allah panjang umur dia akan bangun. Jadi sinonimnya itulah, ya, Rasulullah baca sebab nak tidur. Tidur ni adalah petanda, kematian, ataupun kita panggil kematian kecil lah, pra kematian. Tidur tu adalah pra kematian, lah. Arwah kita tak tahu di mana, kan? Mimpi macam-macam. Mimpi macam-macam, kan? Jadi kita minta sebelum kita tidur tu kita baca tabarakal ladzi biyadihi mulk. Tabarak, so kita minta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahajalah yang boleh memberi berkat kepada kita, kan? Okey. Jadi kita dah baca sampai ayat 9 lah, panjang tu. Okay, sekarang kita masuk ayat ke-10. Okay. Sebenarnya saya suka tulis ni, sampai saya tulis orang baca, kan? Saya tulis, ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia ayatnya? Faktara Faktara. Ayat ke-10. Faktara. Waqalu, kan? Waqalu. Betul-betul, sorry, maaf. Itu ayat ke-11. Waqalu Lau kunna nasma'u au nakidu ma kunna fi ashabis sa'ir. Belum cerita ya pasal sa'ir, kan? Belum. Cuma kita cerita pasal marahnya neraka dia lah, kan?
Okey, apa makna dia kalau dari segi bahasa lah? Wa dan qalu. Mereka berkata. Mereka. Okey, siapa mereka kat sini? Allah. Nanti kita tengok siapa yang berkata. Siapa mereka kat sini Lau. Sekiranya, seandainya. Ada orang kata kalau lah kot kalau orang Melayu cakap kalau Kunna kami lah adalah kami kan macam tu lah. Kami nasma'u mendengarkan. Mendengar. Nak kira atau berfikir. Dia kalau ada ada alif jadi atau, kalau tak ada alif wa dan. Okay, nak tu berfikir. Oh, dekat situ berfikir. Ada lagi tak yang maksud lain? Akala. Dekat bunyi berakal kan? Orang ada akal lah boleh berfikir. Betul? Tidaklah. Kunna. Kami tadi kan? Ya. Fi. Pada. Ashab. Ataupun pada ni ataupun di kalangan lah. Di kalangan. Ashab. Golongan ataupun penghuni Okay. Ataupun kita boleh cakap balik tuan punya tau. Asair mereka menyala-nyala. Neraka. Sifat neraka itu yang menyala-nyala. Sudah disediakan menyala-nyala dah. Bukannya ada neraka tapi belum pasang api. Tak ada. Dia dah pasang api. Siap. Okey, tengok dia punya tafsir kat sini. Saya guna tafsir cerita tafsir kat sini. Tapi tu campur-campur jugalah. Mereka dekat sini adalah orang-orang yang tak mahu menggunakan akal tadi kan. Kalaulah dia maknanya dia orang kan masuk neraka kan. Tapi di akhirat nanti mereka akan rasa macam menyesal lah. Kalaulah dia kata kan, kalaulah dulu dia kata kami percaya peringatan ni masa kat dunia dulu kami baca surah Al-Mulk, waktu kami bincang, kami tahu akan ada orang yang akan masuk neraka, iaitu di kalangan orang-orang yang tak nak dengar yang tak nak syukur kepada Allah SWT. Kami tidak akan melakukan perkara tersebut. Menyesal. Gitu kan? Ini adalah satu pernyataan penyesalan. Penyesalan. Tapi ada apa gunanya lagi? Sesal dahulu pendapatannya, sesal kemudian tidak berguna kan? Okey, jadi sesalan mereka itu adalah satu lagi azab. Pertama masuk dalam api tu, kedua dia torture emosi atau mental emosi orang-orang yang masuk neraka. Jadi dua azab yang mereka dapat. Dua azab. Rasanya lebih sakit lagi yang azab mental emosi tu kan. Jadi dua azab bagi orang-orang yang masuk. Satu lagi tadi dia kata lau tadi. Perkataan lau kan. Jika kami dengar dulu kan, kami buat benda baik. Maksud tu dia menyesal. Dalam ada surah lain dia kata kalau aku tahu macam ini siksaannya, baik aku jadi tanah aja. Laupun tu turaba dia kata kan, baik aku jadi tanah bukan jadi manusia kan. Sebab kalau jadi manusia akan disuruh melakukan sesuatu.
Tapi kita janganlah menyesal pula jadi manusia. Sebab Allah pilih ada kelebihan sebenarnya. Setiap yang Allah cipta yang jadi manusia itu ada kebaikan dia dan adalah something yang Allah nak bagi kat kita. Walaupun orang tu cacat, walaupun orang tu autisma, walaupun orang tu dia ada sesuatu yang kebaikan, bukan untuk diri dia, mungkin untuk orang lain. Yang kita ni memang tak nampak, kita punya akal ni tak sampai. Agaknya akal kita ni sampai ke mana? Ceiling ni je ke? Kalau keluar nampak langit, hak tu je lah kan. Kita tak mampu lagi nak fikir lebih jauh. Banyak lagi. Sebab tu kamu kena berfikir, gunakan akal kan. Okay. Bayangkan orang yang masuk penjara lah kan. Kalau orang yang masuk penjara, selain daripada tidak mendapat kebebasan, salah satu siksaan kepada mereka adalah siksaan mental. Mereka kena duduk lama dalam penjara, dan duduk dalam bilik kecil, tingkap kecil kat atas je kan. Ada setengah tu yang memang torture betul-betul, dia duduk bawah tanah yang memang tak ada cahaya. Itu lagi dia torture. Manusia dia tak boleh dengan tak ada cahaya kan. Jadi dalam neraka macam tu lah, nanti lagi teruk lah masalah yang akan dirasai. Okey, kenapa Allah menggunakan perkataan sami'a? Sami'a. Nasma'u. Nasma'u. Okey, nasma'u ni kami dengar. Nun ni kami. Ni pun kunna ni kami. Kami adalah kami orang yang mendengar. Kami mendengar lah ni. Sebab dia dipanggil perbuatan. Verb. Jadi 3 kan? Madi past tense, mudhari present tense, amar perkara yang sedang berlaku. Arahan. Amar. Jadi ini adalah fi'il mudhari. Bila mudhari ni, kenapa Allah guna sami'a dalam ayat ini? Kerana orang-orang yang masuk neraka adalah mereka yang langsung tak mahu mendengar dan memberi perhatian kepada pendakwah semasa di dunia. Dia kata kenapa bukan Allah guna perkataan buat, kunna na'mal kan, tapi Allah gunakan perkataan nasma'. Gunakan perkataan nasma'. Kalaulah kami dengar orang-orang yang mengajak kami buat baik masa kat dunia dulu, maka kami selamatlah, kami tak masuklah dalam neraka kan. Tapi masa dekat dunia, bila ada orang datang nak mengajak mereka buat kebaikan, dia lari. Lari. Nak beri nasihat, lari. Ataupun kalau dengar pun, macam mana? Lalu sini, keluar sini. Kan? Selalu saya cakap dengan anak murid saya, kalau masuk telinga kanan, bila saya mengajar, kamu semua tutup telinga kiri. Supaya tak keluar. Tapi tak adalah, sajalah sudah nak bagi dia jangan ni, main lawak kan. Tapi macam itulah orang-orang kafir Quraisy. Berapa kali Rasulullah berdakwah kan? Berapa kali Rasulullah berdakwah? Surah yang turun pun kita tahu Al-Quran tu turun secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun kan? Kenapa dia turun sikit-sikit? Supaya orang tu bila dia bila turun satu peristiwa, berlaku satu peristiwa, turun satu ayat, menegur terus ataupun menceritakan terus apa yang kena buat semua kan. Jadi dia praktis masa tu. Jadi ada masa lah untuk dia melaksanakan bila ayat tu turun. Tak ada lagi debuk terus macam tu kan. Jadi sebab lama masa yang Al-Quran itu turun ya. Okey, itu tadi macam mana? Dia ada yang ada juga setengah dalam beberapa ayat mereka bila dibacakan ayat Quran mereka tutup tangan. Tak nak dengar. So bila dengar itu masuk dalam hati. Kan? Dia faham. Abu Lahab, Abu Jahal tu semua tu pakcik-pakcik Nabi faham bahasa Arab. Kan? Dia terasa juga tu dalam hati tu, tapi tak nak. Itu ialah kerja Allah lah. Dah hidayah itu adalah kerja Allah, tapi menjadi pengajaran juga lah kepada kita kan. Pertama tu kita kena dengar dulu, lepas tu kita kena hayati kan. Kalau perkataan baik,
Satu lagi mereka ni kerana nenek moyang, amalan nenek moyang mereka tu dah memang melekat kan. Dia kata dia tak percaya lah ada satu agama baru. Ego lah, ego. Okay. Baik. Jadi maka kita kenalah selalu mendengar ajaran Al-Quran ini, dengar dan fahami apa yang disampaikan. Ya, manusia ni itulah kena banyak kali diberitahu. Lama-lama mungkin ada daripada banyak-banyak ayat Quran tu satu yang melekat dalam hati dia, yang menarik perhatian dia, yang dia pun rasa nak berubah kan. Mungkin ada orang macam tu. Sebab tu kita kena sampaikan semua ayat Quran kepada ramai orang. Untuk sebab kita nak suruh orang baca Quran, nak baca kita dah tua-tua baru nak ada kelas kan. Dah bencin-bencin. Sebelum tu kecil-kecil baca. Tapi kecil baca baru nak khatam sahaja. Habis khatam tak ada dah pegang kan. Kerja sibuk tu semua tu. Itu pun kalau dalam masa dia dah bekerja tu dia masih ingat Quran. Okay, lepas solat ke, lepas tu dia baca. Ada peluang dia baca. Sepatutnya daripada kecil sampai dah besar, sampai dewasa, sampai tu dengan Quran. Jadi macam kita nak membentuk generasi dia, membentuk generasi yang memang memahami Al-Quran dari kecil. Kita boleh fikirkanlah kan. Kalau kita rasa ada seorang cucu kita yang boleh kita nak bentuk dia kat rumah kan, cubalah kan. Mudah-mudahan dia pula jadi nanti bila dia besar, dia pula boleh membimbing lagi ramai orang. Okay. Yang penting kita faham kita faham Al-Quran itu, isi Al-Quran itu. Jadi ada je lah kita ni gangguan-gangguan daripada luar syaitan kan. Syaitan tu memang kerja dia nak menghalang kita lah daripada memahami Al-Quran. Jadi apa ni, dia bila kita bila kita nak cuba faham dia ganggu kan. Itu yang kadang-kadang mengantuk je lah kita, dia baginya kita mengantuk, dia baginya lah kita sibuk, dia baginya lah kita sakit kan. Dia baginya macam-macam. Tapi sakit kan bukan syaitan yang bagilah, Allah yang bagi. Allah nak uji kita, nak tengok semangat atau tidak pergi. Tapi syaitan ni dia memang try nak cuba, kalau nak baca Quran ni, nak belajar Quran ni, memang dia cuba nak kacau. Si sakit tu yang balas tu. Dia tak malas kan. Kalau lawan pahala dia berganda dia berganda. Okey, syaitan kata Al-Quran ini hanya boleh difahami oleh golongan ulama sahaja. Dia letak ngiang-ngiangkan dekat telinga kita. Orang-orang baca orang bahasa Arab je boleh kot faham. Orang ulama je yang boleh faham. Kita biasa-biasa tak ya. Kan? Dia bisik-bisikkan dekat telinga kita. Dia kata dia bisikkan di telinga kita. Dia kata hanya golongan ulama sahaja, kerana kena ada 15 ilmu lain yang besar baru kita boleh faham. Kan? Maknanya balaghah lah, apa ni, kena pakai taranum lah, apalah kan. Dia kata kau kena ada tu dulu, semua kau baru boleh nak faham Quran. Kalau tak ada jangan berangan lah. Itu dia bisikkan di telinga kita. Tapi sebenarnya salah. Sebenarnya tadabbur siapa-siapa sahaja boleh. Macam saya ceritakan, orang bukan Islam pun kalau dia baca Quran, dia boleh tadabbur. Tadabbur tu maksudnya bila kita baca tu apa kesan pada kita, apa aku dapat daripada aku baca tadi satu ayat ni, baca makna dia. Sebenarnya Allah tuju, Allah nak kata apa ke aku, Allah nak suruh aku buat apa daripada ayat ni kan. Jadi kita kena rasa macam tu. Okey. Okey. Kataan yang kedua tadi nasma'u. Satu lagi naqilu kan. Naqilu kalau kita terjemah itu berfikir berfikir. Kalaulah mereka memikirkan tentang Al-Quran, mereka akan menyesal sebab tidak menggunakan akal fikiran yang sihat ketika itu yang Allah berikan kepada mereka untuk memahami wahyu. Padahal kalau mereka duduk sejenak dan memikirkan hujah-hujah yang diberikan, mereka akan nampak kebenaran. Jadi kat situ dia kata, kenapalah dulu aku tak mahu menggunakan akal fikiran aku yang waras. Masa muda-muda boleh belajar, kenapa aku tak nak berfikir dalam-dalam untuk mendapat memahami ayat Al-Quran ini.
ada satu makna aqala ni, aqala asal dia aqala tak bawa pada padang dia lain ain lam aqala. Kalau dia cakap akal lah kan, aqala dan asalnya bermaksud menambat sesuatu, mengikat sesuatu, itu maksud akal. Menambat atau mengikat sesuatu. Orang Arab akan menggunakan tali yang mereka ikat di kepala mereka untuk mengikat unta dan kuda mereka. Ianya untuk menambat binatang itu dari bergerak jauh. Begitulah juga akal fikiran. Itu yang Allah nak gambar. Bahasa Arab ni kadang-kadang ada banyak simbolik. Dia gunakan tali untuk mengikat kepala. So kepala ada apa? Ada otak kan? Ada otak kita. Jadi kita sepatutnya dapat satu ilmu tu tambat ilmu tu dekat kepala kita. Kalau kaedah menuntut ilmu pun macam tu kan. Dia mula-mula kalau kita seorang-seorang kita baca, kita lihat dengan mata, lepas tu dia masuk dalam otak. Kan? Depan dulu kan? Depan, kita baca lagi, kita cuba faham, dia simpan kat tengah, lepas tu dia simpan kat belakang tu dia dah kekal. Yang kekal tu biasanya sikit. Tapi tak apalah sikit pun. Nanti dia akan ditambah lagi kan. Kalau mendengar orang bercakap, itu kalau kita baca tadi saya cakap. Sekarang kalau kita mendengar orang bercakap, itu yang saya kata tutup telinga kiri tu. Dia masuk, dia tak ada tempat keluar, dia boleh masuk ke otak depan ni. Berhenti ke otak depan. Kalau kita tak tutup. Kalau tak tutup apa? Dia keluar tembus kan. Tak melekat kat sini. Tutup pun dia buat kalau khayal memang tak boleh jugalah kan. Okey, katalah fokus masuk, tinggalkan kat sini, kita kena ulang dia akan memantapkan lagi, dia akan berada dekat tengah lagi, otak tengah kita. Lepas tu bila dia dah kita baca banyak kali, ingat dia melekat dan otak belakang. Contoh macam kenangan-kenangan kita yang besar-besar lah masa kecil kan, tinggalkan kat belakang, kita ingat lagi kan. Yang best kan, yang tak best pun ada juga memori. Yang tu yang penting. Allah cipta kita punya otak ni hebat kan sebenarnya. Jadi kita kena gunakan. Allah suruh kita gunakan akal kita ni. Jadi itu sebab Arab guna perkataan aqala, ikat. Okay. Satu lagi dia kata kita kena menambat atau mengikat nafsu kita. Bukan nafsu yang sepatutnya menguasai akal kita. Ilmu tadi kita ikat untuk tinggal dalam tu. Satu lagi, kalau simbolik lah perkataan aqala ni, nafsu kita ikat supaya dia tidak boleh ganggu kita punya seharian lah kan. Dalam kita nak menuntut ilmu, nak belajar ni, nafsu ni dia banyak kan, mengajak kepada yang negatif je selalunya kalau kata nafsu. Akal ni biasa mengajak kepada yang positif. Lawankan. Baik, tengok lagi sikit. Ma kunna fi ashabis sa'in. Okey, dia dah cakap tadi, kalau kami dengar, kalau kami fikir, ataupun kalau kami gunakan akal kami untuk berfikir, maka tidaklah kami sekarang menjadi ahli neraka yang menyada-nyada. Okey. Tapi mereka yang masuk ke dalam neraka tu adalah yang tak gunakan dua-dua. Tak gunakan telinga dan tak gunakan akal. Kalau ada ayat lain, ra'a, melihat. Dia lihat, dia tak guna dengan mata hati dia. Tengok macam tu je, dia tak fikir, tak masuk. Dia tengok kan? Ayat-ayat lain. Okey. Masuk ayat ke-11. Ustazah, Ya. kenapa dia tak cakap melihat atau kenapa dia kaitkan dengan mendengar? Itulah tadi. Kat rumah sikit ya. Oh. Dia sebenarnya Allah nak kata kat situ, mereka ni menyesal. Mereka berkata, kalaulah kami mendengar. Maknanya masa tu mereka tak nak dengar orang berdakwah kepada mereka, mengajak kepada kebaikan. Utusan Nabi juga.
Apa yang Nabi sampaikan dia orang tak nak dengar. Ada yang sampai tutup telinga kan. Dalam ayat ni apa guna mendengar. Tapi ada lagi ayat-ayat Quran lain, ada yang menggunakan ro'a. Supaya dia kaitkan yang kat ayat atas tu. Dia ada, kalau kita gabungkan, itulah sebenarnya ayat Quran ni dia 30 juzuk tu kan. Dia kita baca dia banyak benda yang berulang-ulang. Ada ayat tu dia kena melihat. Masa tu mungkin orang tu dalam keadaan mungkin tak pernah memerhatikan. Dia melihat pula bukan melihat dengan mata saja, sebenarnya melihat dengan mata hati. Kan? Ada ayat yang basara tu, ayat berapa tu? Basara melihat tu. Ayat surah Al-Mulk kan? Ayat ke berapa tu Ayat ke-4. Marji' al-basara. Dekat situ Allah suruh lihat tu. Ya. Tapi yang dekat sini Allah guna nasma' pula. Ya. Nasma' pula. Allah suruh mendengar pula. Jadi sebenarnya antara mendengar dengan melihat mana lagi senang? Mana lagi senang dapat? Kita tak nak tengok lah, benci kat orang dengar. Tapi dia cakap, masuk juga benda tu kan. Lagi ni kan. Tapi kalau kita minat dekat orang tu, kita tengok dia dan kita dengar. Ayat ni dia dengar pun tak nak. Dengar pun tak nak. Paling rendah. Kan? Macam mana nak sampai benda tu? Dakwah tu takkan sampai lah. Kena melihat lah. Apa ni? Dengan mendengar, melihat kan. Kemudian kalau melihat tu dia lagi cepat ni lah. Lepas tu dia mengkaji dan sebagainya. Up lagi lah. Mendengar tu boleh berada melihat. Oh, mana satu? Baru dia nak lihat kan. Baru memberi perhatian sedikit. Kan. Lepas tu baru dia guna akal berfikir. Tapi mereka ni menyesal lah ni. Ni orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Allah kata berlaku kan, dah masuk dalam. Tapi bukan untuk orang-orang yang lain. Sebenarnya kita kena kenakan kat diri kita. Oh, kalau aku tak nak dengar dan tak nak fikir, kena dekat kita. Sebab tu kita tadabbur tu. Why? Kenapa? Siapa yang Allah nak tuju ayat ni sebenarnya? Adakah pada orang Yahudi je? Orang kafir je? Tak. Okey. Boleh masuk ayat ke-11? Boleh. Ya. Boleh. Okey, bagus soalan apa tadi? Fa'tarafu kalau apa ada yang canggih-canggih punya tu dia boleh touch dia. Oh ya. Kan ada ni kan dekat Pulau Luar kan macam ni. Dia boleh touch tu print dia. Di padang-padang tu dia tak payah padang-padang kayak ni lah. Dia klik kat tepi. Harganya berapa? Rasanya Kalau beli kat sini habis budak-budak main. 11,000 rasanya. Pro 2 lah. Dia orang kan syarikat Jepun kan. Jadi bila dia orang mesyuarat dia orang guna. Jadi bila saya kelas kat situ, dia orang masukkan kat bilik tu. Terus saya pun tulis lah conteng-conteng aja bahasa Arab. Mengajar bahasa Arab kat sana. Saya bobok-bobok aja bahasa saya buat. Lepas tu bila saya nak padam, kakak jangan padam. Kami nak print. Terus print. Dia tekan orang tu keluar. Nak berapa lai? Tengok berapa 5 orang. Okey, 5 lai. Awak tak habaq. Patut saya buat lawan-lawan di sini. Bobok lah jadinya kan. Rasa lepas tu kali pertama saya tengok canggihnya. Kita kat sekolah mana dulu pakai kapur, lepas tu pakai whiteboard. Okey, ayat ke-11 sudah baca. Fa'tarafu bidzambihim Fa'tarafu bidzambihim. Ya. Ya, betul. Bidzambihim. Yes. Fasuhqan ashabis sa'ir. Okey, cerita pasal sa'ir tadi kan? Betul. Kita nak sebenarnya nak tengok perkataan ashab ni nanti. Apa dia ashab? Okey.
maksud dia fa'tarafu. Maka Kemudian fa ni maka. maka. I'tarafu. Iktiraf. Iktiraf apa? Mengakui. Mengakui. Dengan dosa, zambi, dosa mereka. mereka. Fa maka ya. Suhkan. Aku suhkan. Suhkan. Ya. Maka Suhkan. tetap. Tetap. Sahab kan tetap. Li bagi. Li sahaja ya. Ashab penghuni. Ataupun tadi tuan saya. Sa'ir neraka tadi lah kan. Neraka yang menyala-nyala. Sifat dia sekali lah tu disebutkan. Ya. Sebab neraka banyak kan. Al-wail lah, sa'ir lah, jahannam ya. Jadi ni disifatkan bahawa neraka itu menyala-nyala. Okey. Maka mereka telah mengakui dosa-dosa mereka. Kat sini mereka mengaku lah. I'tarafu mengaku. Akhirnya mereka mengaku. Sekarang baru mereka tidak mengaku kesalahan. Tapi dah terlambat. Ya? Dia mengaku dosa-dosa yang telah dilakukan. Dosa apa? Dosa apa yang Allah marah sangat? Syirik. Dia orang ni bukan sekadar syirik, kufur. Ya? Kufur dengan Allah dengan segala nikmat yang ada. Tidak ada nilai pengiktirafan mereka. Ya? Termasuklah kalau orang tu dikata di Islam tapi dia mengambil berkat daripada orang lain. Orang kata berkat tu hanya Allah yang beri kan? Berkat hanya Allah sahaja yang beri. Tapi mereka bila menjadikan orang sebagai pemberi berkat, itu syirik. Selain daripada Allah. Menyamakan. Sebab hanya Allah sahaja yang tabarak. Ya? Okey. Kalimah dosa tadi, zambun tadi. Dengan perkataan zunub. Zunub tu banyak, dosa banyak. Zunubun. Zambun satu. Zalmun ba. Dia punya pluralnya zunub. Zunubun. Yang ini Allah sebut satu dosa je dulu ni. Disebut satu dosa pun dia dah rasa menyesal kan. Tapi kalau banyak lagi lah. Ya. Okey, asal perkataan zambun ni kalau ikut bahasa Arab, dia ni adalah dikatakan maksudnya ekor ataupun hujung. Ya. Ini kerana dosa itu diibaratkan seperti ekor. Ianya akan pergi dengan tuannya sekali ke mana pun tuannya pergi. Tapi kerana ianya di belakang tubuh, tuannya tidak sedar. Kalau ikut bahasa, dari segi bahasa lah, zambun. Ya. Tuannya sangka dia dapat meninggalkan dosanya. Tetapi tidak. Tetapi kita tak perasan. Dosa tu ikut je kita kan. Ya. Maka kita hendaklah mengakui dosa itu, dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia ini. Ya. Macam mana cara kita nak menghapuskan dosa? Istighfar, taubat. Dosa besar tu yang kita taubat kan. Apa contoh dosa? Dosa besar. Apa contoh dosa? Tak kira lah besar kecil. Ya? Empat tu dosa besar. Mencuri dosa besar. Buka orang. Membuka aurat. Kalau ikut dia dosa. Dia boleh membawa kepada zina juga kan. Kalau dalam subjek tingkatan 5 lah kan, antara dosa besar tu dibagi antaranya lah yang boleh mendapat hukuman dalam hudud tu. Hudud Allah tentukan hudud sebenarnya.
seperti mencuri, merompak, berzina, minum arak, kan? Membunuh dia lain. Bunuh hukumnya bunuh. Hudud ni dia ada spesifik hukuman yang Allah dah tetapkan. Macam berzina, kalau dia dah kahwin, dia berzina dengan orang lain, kan? Berzina dengan orang yang tak halal, hukumannya adalah rejam sampai mati. Sebab dia dah yang halal, dia fikir yang haram. Tapi kalau dia belum kahwin, dia disebat 100 tahun. Okey. Kemudian qazaf ni apa? Menuduh orang lain, orang baik melakukan zina. Fitnah. Dia macam fitnah. Dia tak nampak pun orang tu buat, kan? Tapi dia tuduh. Yang itu pun kita takut sekarang. Dalam WhatsApp. Forward. Aku dengar cerita. Lepas tu dia tambah sikit ayat lain. Kod. Belakang dia kod je. Kita pun forward, kita tambah pula. Ya dah tu. Kan? Lepas tu ada yang menambah lagi. Memang betul, confirm. Siapa yang start dulu yang hantar? Takut termasuk dalam kasar. Menuduh orang baik berzina. Kalau bukan orang itu melakukan, kita tak nampak pun, kita dengar cerita je. Senang-senang je kita dapat dosa. Semua ujung jari. Itu kita lihat. Kita dengar, kita lihat. Forward. Terus orang kata, kalau benda macam tu kan kita dapat, benda yang macam membuatkan aib orang, stop je lah kat kita. Orang dah forward kat kita, dah stop. Kalau kita tak sebar benda ramai bagi orang lain, sebar lah, janganlah. Dapat Tak ada manfaat pada kita. Dapat dosa, apa dia panggil? Sekering, dosa bercambah-cambah. Saham sekali, kan? Itu dosa besar. Dosa besar. Tu yang kata ekor tu Ustazah, kan? Ya. Ekor dosa tu kan? Ekor. Dia berekor-ekor, kan? Ekor, kan? Sebab mula kecil je, kan? Lepas tu sambung. Kita sedar, kan? Itulah Arab ni dia punya bahasa tu kadang-kadang dalam. Oh, saya tahu. Yang saya tahu yang tadi tu yang akal. Ikat, kan? Saya jangan dengar daripada asal ikat. Daripada segi bahasa lah ni, kalau kita mengkaji bahasa Arab, kan? Okey, jadi dosa ni memang kita tak perasan, sebab dekat belakang, kan? Jadi kita istighfar je lah setiap hari. Kita rasa macam ni, aku tak buat dosa pun. Perasan rasa tak buat dosa. Dia rasa aku tak perasan pun. Jadi kita istighfar je. Aku tak perasan. Memang selalu kita buat, kan? Dosa besar mungkinlah kita tak buat, kan? Kalau dosa kecil ni macam, tapi Ustazah, bunuh tu bukan dosa besar. Ya? Membunuh dosa besar. Tapi dia tak masuk kasar. Dia termasuk kisas. Budak-budak sekarang dah pandai nak bunuh. Itu dia tak masuk hudud. Allah kata, aku tak tentukan hukumannya apa, tapi hukumannya macam ni. Bukan hukumannya apa, aku tentukan hukumannya bunuh. Kalau bunuh, dibalas bunuh. Kisas dia termasuk dalam, kalau dalam mahkamah dia termasuk kisas, dia tak termasuk hudud. Termasuk kisas. Hudud dia ada 6 ke 7 je yang perlu dia ada ditentukan. Bunuh dia masuk kisas. Kisas ni apa sahaja melibatkan nyawa dan kecederaan anggota badan. Katalah dera, kan? Memang dera. Memang budak-budak belajar bab ni dalam subjek. Nyawa tu dah tak bernilai lagi. Dalam 2 subjek, agama dan tasawuf Islam. Sebab tasawuf Islam dia tambah. Kalau dia bunuh sampai mati, orang yang membunuh itu boleh dibunuh oleh keluarga yang dibunuh. Boleh dibunuh. Tetapi kita kat Malaysia, kita adalah pergi nak buktikan dia macam tu je, kan? Kita pula kena dakwa. Kita kena pergi mahkamah lah. Pergi mahkamah, mahkamah tangkap orang tu, mahkamah menghukum lah orang tu, dihukum bunuh. Tapi kalau keluarga kata memaafkan, kan? Memaafkan, so dia kena bayar diat. Diat tu ganti rugi. Tetap juga kena bayar, kan? Kalau dia tak dibunuh lah. Kalau waris tu tak dibunuh ataupun kata kami maafkan, kena bayar diat. Bayar diat ganti rugi. Mengikut apa family tu nak minta banyak mana.
Bukan bagi pada kerajaan, bagi pada family yang family-nya dibunuh. Kalau family tu tak nak. Tapi kalau family tu kata nak, baru kita lakukan diat lah. Kalau tak nak, tak ada. Kalau tak nak, bunuh lah. Bicara lah. Okey, katalah macam ni dekat kelas, dibuli kan. Saya ajar dia orang. Sebab dalam Quran sebut, dalam surah detail dia sebut, kalau kita tumbuk muka dia, lepas mata kanan, kamu boleh balas balik tumbuk mata kanan dia bagi lebam. Tapi lebam tu kena sama besar, kena sama sakit dia. Boleh kita nak pastikan? Tak kan? Katakan kita tumbuk, gigi dia patah, gigi mana yang patah, kamu boleh tumbuk balik. Kamu boleh balas balik bagi patah sama gigi tu. Jangan gigi lain. Gigi gigi yang sama. Nak bagi adil, nak menunjukkan Allah kata kat situ adilnya. Kan? Tetapi memaafkan adalah lebih baik. Ayatul akhirnya memaafkan adalah lebih baik. Dalam kes buli lah, bukan kes bunuh. Tapi kalau kata orang tu memang biasanya kalau family tu tidak ada, cuma dia nak bunuh lah kan. Tapi ada satu kes yang dekat barat orang Negro tu dia bunuh orang tu asal adalah Filipin tapi dia duduk di barat. Tak tahu US ke mana. Budak-budak tu membunuh tu dalam masa muda lah kan. Budak muda kan dia tengah marah semuanya, bunuh anak orang tu. Lepas tu masa bicara tu akhirnya bapa dia tu cakap, saya memaafkan. Boleh memaafkan. Dia dalam mahkamah tu orang bukan Islam tau, tapi yang dia ni bapa Islam. Bila dia memaafkan, orang hakim menangis, orang semua nangis. Macam mana bapa dia boleh kontrol perasaan dia sampai boleh memaafkan. Dia pergi dekat budak tu, dia peluk oleh budak. Budak tu pun insaf. Budak tu pun insaf. Kesan yang besar lah. Jadi dia sebenarnya memaafkan Nasi. Ihsan. Dari situ je kita dah boleh dakwah orang sebenarnya. Sifat dia tu sifat Al-Quran lah, akhlak Al-Quran. Tapi kalau kita berasa berat kan? Ya, berat. Orang dah sikit kita segeram dah itulah apa-apa pun Rasulullah sendiri pun kalau dia aniaya macam-macam kan, tapi Rasulullah menunjuk contoh teladan yang baik, akhlak yang baik. Akhlak yang baik tu sebenarnya kesan dia lebih dalam berbanding dengan nak balas tadi. Boleh hak kamu nak balas, tapi lepas tu apa? Bila dah balas biasanya orang tu geramnya balik-balik. Betul balik-balik. Tak sudah. Itulah dunia. Okey. Ayat seterusnya, fasuhqan li ashabis sa'ir. Fasuhqan, tetaplah mereka sebagai ashab. Ashab ni kejap. Perkataan sahaqa tadi. Fasuhqan, fa buang sin haqaf. Sin haqaf dalam bahasa Arab digunakan apabila kita menghalau sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kita tidak suka, seperti anjing kurap yang datang kepada kita. Kita boleh halau macam mana? Cop. Di mana ni malaikat halau mereka yang masuk neraka. Ada yang kata hirid kan? Ada yang daripada ayat mana ke dulu dia akan tarik ubun-ubun, surah apa? Ubun-ubun dan kaki, lipatnya dia campak ke neraka. Kita rasa macam betul ke? Jangan. Malaikat dia orang malaikat akan buat nanti di akhirat. Malaikat yang menjaga neraka kerja dia. Ayat ni buat. Itu sebab bila kita tengok apa yang mereka buat pada manusia kan, ya Allah, azab kita dengar pun nenek dengan ni semua kan. Allah kata, aku akan buat lebih teruk daripada kamu. Kamu rasa kamu hebat sangatlah. Sebab dekat akhirat tu Allah bagi balasan yang memang teruk. Tak sangka ada manusia yang memang jahat. Kita ni sebab kita baik kot. Kita tak rasalah
orang lain bila sanggup buat macam tu kan. Selesa. Selesa. Orang di Gaza tu dah merasai lah kan, iman mereka pun hebat ni. Okey, jadi maknanya macam dihalau syok macam tu. Maka begitulah nanti akan dilakukan kepada mereka yang kufur, kufur dengan Allah, kufur dengan nikmat Allah. Dia orang dapat nikmat Allah tapi mereka tak bersyukur kepada Allah. Mereka dihalau dan mereka menjadi tuan. Tuan ni maknanya memang dia dah tuan punya ni menetap kat situ. Penghuni ni penetap kat situ. Tapi kita tak cakap pada orang kafir kau calon neraka tak boleh. Kita tak boleh cakap. Dunia ni kalau kita cakap mereka faham. Satu lagi sebenarnya patut kita doa mereka supaya dapat jalan. Rasulullah contoh Rasulullah sebenarnya untuk diri kita juga. Contoh Nabi memang contoh teladan yang terbaik lah kan. Dia Taif kan dia ditolak oleh orang Taif. Masa dia dah dibaling pula tu, bukan ditolak tak nak terima je, dibaling dengan batu sampai darah kan. Nanti tak dapat masuk, nanti keluar balik terlepas dekat satu batu kan. Dia rasa macam letih lah letih. Malaikat datang kan, malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ni penghulu ketua malaikat. Dia kata bagi aku angkat gunung Taif, aku nak hempak mereka. Itu memang satu peristiwa yang betul. Nabi kata jangan. Jangan. Apa ayat dia? Nabi doakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah Tuhan itu berikanlah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Istilah kalau tidak mengetahui itu kalau kita kataan lain apa? Kalau saya guna bodoh. Tidak mengetahui kan. Dalam jahil bodoh lah kan. Mereka tak tahu. Jadi Nabi doakan. Akhirnya alhamdulillah orang-orang di Taif memang baguslah kan. Lembut-lembut orang Taif sekarang ni. Maju Taif tu, dia sejuk sikit Taif kan. Subur dengan buah-buahan banyak kat sana. Tapi Ustazah, batu tu memang betul lah sedih lah. Batu dia jenis batu yang tidak tajam tu kan. Memang kan. Nabi berjalan ke sana tu kan. Bayangkan. Itulah kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kita menelusuri sejarah tu sekali. Baca ada buku bawah, baca sana-sana. Kalau kita nak minta tahu terangnya sikit-sikit je dia terangnya kan. Okey, lepas tu bila orang manusia tak nak terima, Allah offer jin kan. Kan jin offer diri untuk beriman pada dan dekat suara macam lega sikit lah. Manusia. Maksudnya selepas duduk Taif tu tak terima pun jin-jin berlalu dan baca ayat semua baca ayat tu. Lepas tu ada lagi segerombolan jin lalu didengar mereka beriman berbai'ah dengan jadi maknanya Allah bagi benda yang lebih besar. Okey, ayat ke-12. Tadi ayat yang kita dengar tadi macam menakutkan semua kan, neraka. So ayat ke-12 ini untuk memberi kabar gembira kepada orang yang beriman gembira kepada orang yang beriman. So saya tulis semua. Okay, cuba bacakan. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okey. Dalam tadi saya surah macam bahu. Okey, apa makna innallazi? Inna sesungguhnya. Allazina orang yang
Dia macam kata hubung ni. Ya. Macam dia yang walladhi ya'ti ila musalla, ya. Apa itu mubakiran, kan? Dia orang yang paling awal datang ke surau. Kata tadi paling awal. Surau ya? Kakak tu datang awal. Jadi saya kena sedia hadiah. Yakhshawna takut ni ramai tau. Al-lazina ni ramai. Sebab ni dah kat sini kita dah nampak ramai dah sebenarnya. Bahasa Arab kan, kalau sini dah nampak ramai, so kita dah tahu, oh ni ramai. Rabb, Tuhan mereka. Sebab mereka ni kembali pada ni dah tadi. Mereka dengan al-ghaib, tidak dilihat orang. perkara gaib lah, kan? Betul. Nanti kita uraikan apa dia perkara gaib. La La saja. Dia ada makna ni. Enggak milik Kan? Lahu. Ada translate by word. Dan semasa mereka tidak. Dekat dalam tu dia terus je nak bagi. Sebenarnya kalau ni bagi hom Bagi Mereka. kita dah tahu mereka. Maghfirah, keampunan. Wa dan ajrun, Pahala. balasan. Apa ni? Gaji pun boleh ataupun apa lagi ya? gaji. Kalau upah pun boleh. Kalau kita nak guna ayat simple-simple lah, bukan pasal syurga kan, pasal nak buat ayat kat sini. Kabir besar. Habis tu kita belajar bahasa Arab sikit, ya. Okey, kabir besar. Kalau kecil lah, dah terlepas. Saghir, ya. Saghirun. Kecil. Mesti kecil-kecil Belajar. Masa sekolah rendah, sekolah agama. Johor. Sekolah Johor dia antara negeri yang kuat mengaji pandai, asalnya sarap pandai. Ulang ustaz dah. Ulang itu. Tak apa. Sorry. Okey, baik, kita masuk ya. Innal lazina, sesungguhnya mereka, ya. Orang-orang yang yakhshawna, takut kepada Allah. Okey. Takut ni maksudnya, perkataan dia khasyiyah, ya. Khasyiyah. Madi. Madi. Fi'il mudhari' yakhsha. Seorang. Tahu? Tapi yang ni ramai kan? Jadi ramai, jadi yakhshaw. Ramai. Ini seorang. Khasyiyah yakhsha. Ya? Okey. Ini maknanya takut. Ada lagi perkataan lain takut. Sarap. Pernah dengar perkataan khauf? Dan khauf. Khaufun, ya. Dia asal perkataan dia khaufa. Yakhfi. Khaufun. Ana akhaf. Kalau saya takut, ana akhaf. Saya takut, ana akhaf. Tapi dia ada beza, ya. Makna khauf dengan khasyiyah, yakhsha. Kalau khauf biasanya kita takut, kita lari jauh-jauh. Saya takutlah dengan harimau, ya. Saya takut dengan apa ni? Apa ya? Hantu kan? Hantu tak ada kan? Maksudnya pergi tempat selamat dan seterusnya. Kita lari lah, kita menjauhkan diri.
Tapi kalau yakhsha ni, kita takut dengan Allah, ya? Tapi kita taklah lari. Yakhsha ni dia maknanya kita berhati-hatilah, kita takut sangat kita ni buat dosa. Berhati-hati. Takut-takut kita buat dosa. Dia khasyah. Apa beza besar takut tu dengan yakhfa tu? Khafa ini macam takut pada benda. Takut pada sesuatu kita lari jauh-jauh. Dengan Allah kita tak lari, kita takut kita tak lari kan. Kita makin dekat dengan Allah. Kita takut dosa, so kita makin rapatlah dengan Allah. Ya. Tapi kita selalu guna khawfa. Khawfa tu. Kat sini Allah guna khasyah. Boleh juga khauf pun boleh sebenarnya. Tapi yang tepat. Dia macam takwa lah juga lah kan. Ada satu lagi takwa. Itu takwa. Takwa. Orang kata bukan takut yang takwa ni. Ini takwa. Takut juga. Tapi takut bukan lari jauh-jauh. Dia macam khasyah. Tapi khasyah ni dia banyak fokus pada dosa. Takut kita buat dosa. Sebab tu dia guna perkataan khasyah. Kalau kita orang Melayu, kita tengok translate takut sama je kan. Tapi kalau orang Arab, dia baca, dia dah tahu dah. Oh, ini isu dia ni. Ini bahasa mereka kan. Kalau kita kena translate takut pada apa, takut pada, tapi perkataan takut. Dan mereka dah berubah perkataan. Itu uniknya bahasa Arab. Satu lagi macam ni, al-lazina dia dah nampak orang ramai. Kalau kita yang tu sama je semua. Mereka yang, dia yang, kan? Tapi kalau orang Arab, al-lazi saja, al-lazi macam ni, alif, lam, dan liya. Ni seorang. Kalau ni ramai. So bila dia tengok je ayat tu, dia dah tahu. Apa tak mereka lagi saja? Ni. Bolehlah mereka semua orang ni ramai kan. Boleh je kalau kita nak terjemah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang panjang kalau bahasa Melayu terjemah kan. Kalau orang Arab kita tengok je dia dah tahu dah. Ramai. Dia Arab ni macam Inggeris sikit lah. Macam English sikit dia. Sebab bahasa dia tu istilahnya bila tengok je sampai. Sampai terus jalan. Tak perlu nak hurai banyak kan. Kalau boleh kita cuma faham bahasa Arab, baca dia lagi sampai. Terus sampai. Saya tengok bahasa Indonesia dengan bahasa kita kan. Ada kadang-kadang tu perkataan yang hamka terutama ni kan. Kalau dia buat ada kata-kata dia tu kan pendek je, ringkas je. Tapi saya rasa macam Dia sampai sepadan. Yang peranan bahasa sebenarnya. Peranan bahasa. Jadi bahasa Arab ni adalah bahasa yang memang unik, sangat unik. Daripada dulu sampai kiamat dia tak berubah. Dia punya apa dhamir, apa dia punya kata nama, dia punya hukum, dia punya grammar tak berubah. Kalau bahasa Melayu tengok berapa kali ubah. Bahasa syurga sekarang. Kan? Arab bahasa syurga. Tapi Allah yang cipta bahasa lain. Sampai ada satu kaum Zulkarnain tu, kaum yang Zulkarnain sendiri pun tak faham bahasa mereka. Yang kaum yang tak ada, yang tidak difahami bahasanya. Tak tahu lah bahasa apa. Iskandar Zulkarnain kan kisah dalam surah Al-Kahfi. Dia pergi ke timur, dan mula dia ke barat. Lepas tu dia jumpa satu kaum. Dia sebut iman, lepas tu pergi timur, lepas tu dia pergi ke satu tempat lagi. Dia kata antara dua gunung kaum tu duduk. Dia kata kaum tu dia tidak memahami bahasa kaum tu, tetapi akhirnya dapat berkomunikasi. Tapi Zulkarnain ni dia nama dia bukan Zulkarnain ya. Nama dia kita tak tahu apa. Allah tak sebut nama dia siapa. Zulkarnain ni orang yang mempunyai dua tanduk, dua kuasa. Maknanya dia ni pemimpin yang hebat juga. Apa tugas pemimpin? Dia pergi melawat negara ni, dakwah, tengok kesusahan negara tu. Sampai dalam kaum tu dia tak faham bahasa kaum tu. Lepas tu kaum tu tak tolong
minta tolong dengan dia supaya buat tembok besi kan. Ya'juj Ma'juj selalu datang mengganggu mereka. Jadi macam mana dia berkomunikasi? Sebabnya Zulkarnain menyuruh mereka kumpulkan besi-besi dan juga tembaga kan. Ada komunikasi. Siapa yang ajar? Allah. Jadi semua bahasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Hatta dalam solat kan, kalau kita belajar klinik dalam solat, hatta dalam solat, orang yang baru masuk Islam, dia baru je mengucap syahadah, kita dah paksa dia pergi semayang. Kau baca Fatihah? Agaknya kedua balik lah dia kan. Nak Cina kan? Kalau kau baca bacaan sujud, kau baca mesti bahasa Arab. Dia tak boleh kan. Kalau dalam fiqh Syafi'i, dalam rukun solat tu ada bacaan yang dia kalau dia tak boleh dalam bahasa Arab, dia boleh dalam bahasa dia. Hilaf. Bagi orang yang baru belajar, kita ni dah kenal. Kita ni dah lama dah bukan mu'allaf kan. Tapi mereka selalunya mereka hebat-hebat. Sekejap je kan. Ada mu'allaf yang ada siapa ya, kalau mu'allaf banyak sekolah daripada US, dia orang boleh berbahasa Arab dan boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Kan? Cabaran untuk kita lah untuk belajar bahasa. Bahasa. Sebab bila kita tahu banyak bahasa, kita boleh banyak dapat ilmu. Terjemahan, saya rasa kalau terjemahan bahasa Melayu ni dia memang macam tu lah, panjang. Lari sikit. Dia macam Indonesia sikit. Dekat Jordan saya pernah masuk satu hotel, ada satu terjemahan bahasa Inggeris. Quran terjemahan bahasa Inggeris disimpan kat laci hotel. Dekat Jordan masa tu kan. Tu suami saya minta daripada kerja hotel tu. Dia tak saya minta, ambil lah gitu. Tak ada orang baca. So Inggeris bila kita baca, dia sampai terus. Ayat tu terus. Macam ni lah. Dia translate dari Arab ke English lebih hampir tepat. Sebab tu kita kena banyak belajar sampai kita jumpa yang mana paling tepat. Kan? Okey. Yakhshaw tadi tak boleh ya? Dia takut pada siapa? Takut pada Allah lah kan? Takut pada Tuhannya. Dia takut buat apa? Takut buat dosa. Bila takut buat dosa, dia istighfar, dia bertaubat dan sebagainya. Okey. Ada satu lagi, apa yang Allah sebut kat situ? Bil ghaibi. Ya? Dia takut kepada Tuhannya yang dia tak nampak. Kan? Allah kan kita tak nampak. Ghaib. Benda ghaib adalah benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. 5 sense, 6 sense. Bukan 6 sense. 5 je kan. Kita ada 5, melihat, merasa, menghidup, mendengar kan. Itu je. Allah memang kita tak dapat nak ni kan semua tu lah kan. Bayangkan tu kita tak dapat kan. Tetapi kita takut kepada Allah. Itu yang ada orang heran juga, kenapa ya orang tu boleh takut kepada Tuhan dia tu, tapi dia tak nampak Tuhan dia. Kan? Jadi orang tu patutnya hebat lah kan. Kita masih mempercayai Allah walaupun kita tak nampak Allah. Ya? Jadi sebenarnya asal tema surah Al-Mulk ini adalah menyuruh kita menggunakan akal kan? Akal untuk akal kita yang waras ni untuk mengetahui siapa pencipta. Ya? Mengetahui siapa pencipta itu. Bukan senang kita rasanya dah okey, kita percaya Allah tu ada. Tapi kita kena tambah lagi ilmu sampai kita ada satu ayat apa, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga aku betul-betul yakin. Kita kata kita percaya Allah ada, tapi kita kena belajar lagi, kita kena bagi faham lagi supaya datang betul-betul keyakinan. Rasanya kadang-kadang ada je gangguan-gangguan syaitan dalam hati tu kan. Macam betul ke? Alah, kenapa nak takut? Tak ada orang nampak.
Kan? Itu orang. Kan? Kita kena yakin pada Allah. Buat sesuatu tu, kita bayangkan Allah seolah-olah berada di hadapan kita. Jadi, kalau kita nak buat dosa, buat ke kalau Allah kat depan? Katalah bos je lah kat depan. Tak buat kan benda-benda salah kan? Raja ke kat depan, bau baik je, tunduk je, ikut je arahan kan. Jadi ni Tuhan kan, bukan raja. Okey. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi kita tetap kena takut kan. Maknanya walaupun kita tak nampak Tuhan, kita tetap menjaga hukum hakam. Tak menjaga. Tidak akan ada peluang untuk kita melihat Allah semasa di dunia ini. Tetapi ada golongan-golongan yang mengatakan ada segolongan lah kita boleh melihat Allah kan. Semasa di dunia ini dia kata Allah adalah dalam diri kamu. Sampai satu tahap dia kata kamu adalah Allah. Itu dah jadi jalan sesat lah kan. Ada tu sampaikan nak berdoa tu kan kena melalui orang ni tak boleh kan. Kena tawasul kan, minta pada orang yang dah mati ya. Okey. Kita tahu ada satu hadis Nabi kan, 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat. Pernah dengar tak? 7 golongan yang akan mendapat naungan di akhirat. 7 je. Hadis tu sebut 7, kita tengok apa dia. Antaranya imam yang adil kan. Imam ni maknanya ketua yang adil, pemimpin yang adil ya. Lepas tu berkasih sayang, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah kan. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Lagi orang yang bila diajak berzina bila diajak berzina oleh ada dia cakap pemuda ke lah kat sini, pemuda lelaki kan. Lelaki tu bila perempuan tu ajak dia melakukan zina, dia tak nak, dia menolak. Itu dia akan dapat naungan di akhirat. Naungan dia panggil yauma la zilla illa zillu, hari yang mendapat orang yang mendapat naungan pada hari yang tidak ada naungan sebelum sebelum di pada mahsyar lagi. So kita tengah menunggu musim panas, tapi mereka 7 golongan ni dapat naungan. Dia teduh dia teduh. Mana tak boleh nak kacau-kacau, tak boleh nak tumpang tak boleh nak tumpang. Antaranya sebab dia nak sebut kataan al-ghaib tadi. Macam mana daripada 7 golongan tadi, saya dah sebut berapa dah tadi? 3 kan? Orang yang berzina tadi dah? Dah. Okey. Orang yang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Bukan bergantung, maksudnya macam terikat lah. Maksudnya dia kata mu'allaq ni macam tergantung tau. Alaqah macam bergantung hatinya tak. Maksud dia macam ada ikatan dengan masjid. Dia selalu pergi masjid. Berjinak-jinak pergi masjid. Ada kan orang yang rajin pergi masjid. Untunglah Bilal dan Imam ya. Memang tugas mereka pun dan mereka pun nak pergi masjid ya. Yang penting mereka ikhlas je. Dapatlah naungan insya-Allah. Kita cuba sebut balik tadi satu. Pemimpin yang adil. Okey. Yang kedua berkasih sayang kerana Allah. Sayang kerana Allah. Lelaki diajak, lelaki bukan. Diajak berzina dia menolak kan? Menolak. Lelaki yang hatinya tergantung di masjid kan? Okey. Sebab apa dia yang
Cari translation dia lah, senang. Senang tengok Arab je. Okey. Ada satu lagi. Pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Okay, last sekali kan? 7 kan? 6. 6. Nak masuk 7 ke nak masuk 6? Nak masuk Enam. 6. Nak masuk 6. Okey, lelaki yang diajak berzina tadi dah? Dah. Okey. 2 orang yang berkasih sayang Sudah. berkumpul dan berkisah kerana Allah dah. Baik dah. Pisahkan. Atau belum. Berpisahkan Allah itu belum. Dia sekali dah tu. Lelaki yang berkasih sayang, ya. Bertemu dan berkisah kerana Allah. Okay, yang last sekali, seorang yang berzikir kepada Allah ketika bersendirian sehingga menitis air matanya. Ketika bersendirian sehingga menitis air matanya. Okay. Jadi kan yang nak kaitkan dengan al-ghaib tadi. Al-ghaib. Dapat 7 kan? Nah. Okey, saya ulang balik. Saya balik terbalik lagi tadi. Pemimpin yang adil. Dah. Ya. Okey, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah. Kasih sayang. Tak ni yang beribadat ada tak? Berapa pun tak apalah. Oh, tak ada. Itu tak ada. Pemuda yang Itu part 3 je. sentiasa beribadat kepada Allah. Beribadat. Tak sama dengan yang bergantung pada masjid. Boleh lah. Itu kategori. Sama tu. Sama. Dah ada lah kan? Dah. Itu lelaki yang tak. Oh lain. tak sama. Lain. Pecahkan. So dapat dah 7 kan? So antara 7 ini ada 3 yang kita boleh kaitkan dengan al-ghaib tadi. Dia takutkan pada Tuhannya dengan al-ghaib. Contohnya yang nombor berapa tadi? Yang lelaki bila diajak oleh perempuan berzina, orang lain tak nampak dia. Betul. Kan? Orang lain tak nampak dia. Antara dia dengan perempuan tu sahaja. Tapi kalau dia tak ada beriman, dia tak takut dengan Tuhan, tak takut dengan Allah, sebab tak ada siapa nampak kan. Masa mereka dekat tempat semua ni. Maka berlakulah zina kan, kalau dia terima, tapi dia takut pada Allah. Jadi dia termasuk dalam yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kan? Contohnya siapa? Ada contoh yang Allah beri dalam Quran. Ada Allah bagi contoh dalam Quran kan? Nabi Yusuf. Banyak dugaan Nabi Yusuf kan? Dibuang ke dalam perigi, adik-beradik dia buang dia, tak nak dia, bully dia kan. Lepas tu masuk istana, ada pula perempuan mak angkat dia mengingatkan dia kan. Mak angkat dia dengan dia tu masa tu berdua sahaja dalam istana. Masa tu berdua sahaja. Kalau ikut naluri manusia, Yusuf akan terima ajakan tersebut, tetapi iman dia ada. Iman Nabi Yusuf ni Nabi kan, seorang Nabi. Jadi dia menolak. Dia menolak. Itu sebenarnya besar pahalanya. Mungkin ada berlaku kan di persekitaran kita ni. Tapi yang kita selalu dengar tentang tak halal, tentang tak boleh kan. Okey. Lagi. Dekat situ tak ada sedekah. Tak ada masuk sedekah. Tak ada. Ini tak termasuk dalam 7 golongan lah. Ini perkara lain. Orang yang bersedekah tapi tidak diketahui oleh orang lain.
istilahnya orang kata beringan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kan? Masuk dalam ni lah. Ini bukan masuk 7 golongan, tetapi termasuk dengan orang yang right tadi. Dia bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Bila tanpa diketahui tu right lah, tidak diketahui oleh orang lain. Dia berselindung. Sekarang mudah sangat kita nak sedekah kan? Online juga. Kan? Daripada kita dah forward tu, dapat dosa percuma, baik online pahala sedekah. RM10 pun terima kan? RM10 pun diterima kalau kita nak hantar ke Gaza. RM5 pun diterima. Dia tak paksa pun kita berapa banyak kita nak sedekah. Berapa sahaja kita nak sedekah. Okey. Ya. Baik, orang-orang ini tadi gambar tadi orang tu kalau diajak berzina, dia menolak. Baik, dua golongan ini adalah orang yang akan mendapat maghfirah akan mendapat maghfirah. Apa maghfirah? Keampunan yang besar. Maghfirah ni bukan keampunan biasa-biasa. Keampunan yang besar. Saya nak minta maaf kan. Ampun. Ini macam keampunan lah. Minta maaf dia sikit kecil je kan maksudnya. Tapi ni Allah beri keampunan yang besar. Perkataan ini digunakan dalam ayat Al-Quran bermaksud keampunan yang besar. Dan segi bahasa Arab, apabila digunakan huruf yang banyak, bermaksud ada pertambahan dalam maknanya. Ini bukan saja pengampunan biasa, tapi pengampunan total. Terus diampunkan dosa-dosa dia yang kecil-kecil tu, Allah tutup saja. Kalau kita nak masuk syurga kan, dengan rahmat Allah kan, Allah akan tengok mana satu kebaikan yang kita memang betul-betul buat maksimum. Kita punya memang betul-betul kita betul-betul fokus ikhlas untuk Allah. Dalam banyak-banyak kebaikan yang kita buat, kita rasa kita ada banyak buat kebaikan kan? Kan? Istilah. Tak tahu yang mana satu yang sebab itulah kita kena banyakkan kebaikan. Sebab potensinya adalah sekiranya kita banyak buat kebaikan. Tapi kalau orang yang sikit buat kebaikan, banyak buat dosa, nak pilih pun susah lah yang mana. Kan? Sebab tu Allah kata galakkan kita buat banyak kebaikan. Ada satu hadis, dia kata bila kamu buat satu kebaikan, ikutilah dengan satu kebaikan lain. Lepas tu buat lagi kebaikan lain. Buat lagi kebaikan lain. Sambung. Contohlah, datang surau tadi, nampak kucing berak. Kencing. Ambil buang. Nanti kebaikan lah kan, kita buat. Nanti kalau tidak, nanti ada yang semayang, ada yang budak-budak main, tiba-tiba bawa kucing-kucing. Kan? Lepas tu kita nampak ada habuk-habuk, kat mana kita sapu. Kita sambung. Lepas tu ada lagi seorang datang, tengok ada paip terbuka ke kat mana-mana, Zura tak perasan, dia tutup aja. Satu kebaikan juga. Kita tak perlu disuruh. Zura kata pergi suku tutup, tak ada. Zura tak cakap pun. Tapi kita sendiri rasa macam nak buat. Suka, seronok. Kebaikan ni bukan hanya orang Islam saja suka buat. Orang Islam pun ramai ni suka buat kebaikan. Cumanya mereka tu dia tidak akidah je lah. Kan? Tapi kita doa lah, mudah-mudahan satu lagi, ada satu perkara yang trigger mereka untuk dia berubah, percaya kepada Allah. Hidayah kerja Allah, tapi akan datang melalui kita, melalui apa yang kita buat. Jadi itulah keampunan yang besar yang ini kita harapkan. Kenapa Allah sebut pengampunan dahulu, baru ajrun kan? Kerana ianya telah kena dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelum ini telah disebutkan tentang ancaman neraka. Allah sebut neraka, lepas tu macam mana balasannya kan? Kat sini Allah sebut keampunan dahulu, lepas tu baru ajrun kabir. Ajrun tadi kita kata
pahala, balasan boleh, upah boleh. Kalau bahasa Arab ada juga guna sewa, guna panggil ajar. Ya, ujrah. Sayyaratul ujrah, taksi. Kereta sewa. Ujrah. Dekat sini bukan sewa lah, tapi pahala. Sebab ujrah tu kenapa? Bila kita ni orang bagi kita duit gaji kan. Gaji pun ujrah. Tapi ni Allah kata besar. Allah saja gunakan perkataan yang berbeza-beza. Memang Allah suka gunakan banyak perkataan yang berbeza-beza dalam. Sebab ada orang yang kadang memang dia terperasan dengan perkataan. Ada orang dia terperasan dengan perkataan. Jadi nasma' kan, dulu melihat ya, ra'a. Ada orang yang kadang-kadang dia itu yang membuatkan dia berfikir. Sebenarnya kita nak bagi tu je lah. Nak bagi point. Bila dia tengok, itu yang dia buatkan dia berfikir. Bagi dia fikir, kenapa? Jadi baguslah benda tu. Tapi kalau orang kafir ni, dia malah terus nak tutup telinga, dia tak nak dengar. Masalahnya. Sebelum ini orang-orang kafir mengatakan orang-orang beriman itu dalam orang kafir kata orang beriman dalam kesesatan yang besar. Orang kafir kata dia betul, dia kata kita sesat. Jadi Allah menjawab kata-kata mereka itu dengan mengatakan orang-orang yang beriman dan orang yang takut kepada Allah ini bukan dalam kesesatan yang besar. Sebaliknya mereka mendapat ajrun kabir. Mana counter back. Jadi ayat ni mungkin sebab nuzul kan. Antaranya Allah jawab peristiwa itu. Mereka kata orang Islam ni, golongan Muhammad, geng-geng Muhammad ni sesat. Ajaran baru ni kan. Dia orang kan sembah berhala kan. Yang mereka ajaran baru ni sesat. Lepas tu Allah jawab balik bahawa bukan sesat. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang akan dapat pahala yang besar. Jadi itulah ya uniknya Al-Quran ini. Baik, ayat ke-13 sempat ke? Sebut sikit je, ayat sikit. Okey. Bolehlah. Ada tambahan. Ayat 13, 14 pendek. Dah terus 14. 15 panjang. Kita sampai 14 kan? Terus tulislah dua-dua ayat. Kau ada nak tulis? Nak tulis. Tak yang silakan. Tak Ayam tulis nanti sebab saya buat rakaman. Aurat Kak Ayam jaga hands off. mana ada Tak ada. Sebab saya ni sebab saya buat rakaman takut ternampak. Saya minum. okey. Kenapa biru eh? Mana-mana je, mana. Boleh. Tadi dakwat Kak Ayam boleh tak ke tepi, saya nak buang nanti yang mana tak dakwat tu. Dia tenggelam. Saya buang. Okay, orang lain baca. Wasirru Ome tulisan Kak Ayam. cik kan? Boleh. Saya boleh baca. Tapi kalau nak soalan lagi bagus. Wasirru qawlakum awijharu bih. Wasirru qawlakum awijharu bih. Innahu bihi. Apa yang baru tak boleh. Innahu alimun bidatis sudur. ya
Bizati. Tak cantik tak apa. Tak apa, sekarang. tak apa. Tak ada masalah. Tak boleh print Kak Yam, tak apa, tak boleh print. Cantik lah tu. Ya. Bizati sudur. Bizati sudur. Nak ni. Hamzah wa asiru. Oh, dia siap buat baris sekali. Oh, tak apa. Oh, saya tak elok kali. Tak apa. Buat baris dulu. Saya tak buat baris. Mohon lah. Apa lah. Kau lah. Ustazah ni. Kau lah tak pernah mengajar. Baik Kak Yam tak payah buat baris, Kak Yam tak payah buat baris je Kak Yam. Tu ayat nombor 15. Tangan kita nulis dia. Kan? Bagi tak bagi pengalaman. Dah tua ni boleh. Tak tua tu lagi. saya ambil sehari satu kelai. Kalau 2 kelai pagi petang, pengsan. Dulu masa mengajar boleh je daripada Masa tengah. faktor umur. Tapi balik memang nampak balik. Tak kira ke kan? Ini dekat yang Alimun. Alimun. Liza tisu. Ayat nombor 14. 14. Nak sama pun boleh. Tak sama lagi. Ayat pendek 14. Ke bawah tu Ustazah ni. Ustazah takut tak sampai. Boleh ayat dia pendek. Ke bawah tak ya? Bawah je. Ini satu perenggan. Andai lah awak mengalah orang. Ada comel. Bagi dua Ustazah kat sini. Ini. Ilah. Ada. Okey tulis tu. Ni boleh lah berterima. Apa? Ya, lamun man. Tak payah ni lah Ustazah. Tak payah balik. Tak payah. Sebab kita tak boleh baca kan? Asal Al-Quran memang tak ada baris. Ini untuk orang ajam lah. Orang ajam ni orang bukan Arab lah. Bukan Arab Turki, orang Parsi. Jadi untuk memudahkan kita baca, dia bagi baris. Sebab siap dengan tajwid lagi kan. Supaya menjaga hak-hak. Ni. Dua orang. Nak lah. Okay. Tapi Encik nak dapat tulis. Dulu cikgu ke? Tidak. Sebenarnya memang menulis ni dia mula-mula saya cari sebelum cikgu lah. Tulis pun bawah. Kata-kata. Rupanya jangan semua pekerjaan kalau kita tak rasa kita kata alah senang aja kan. Kita ni lah wa asirru wa. Wa apa? Dah tak payah lah. Janganlah senang-senang tu kita tak payah lah buat. Sil. Kacang lah kan. Asirru Rahsia. rahsiakan ya. Rahsiakan. Ataupun Kenapa kata rahsiakan. rahsiakan? Ni tuturkan Asil. bukan. Okey jap. Dia berbalik. Kaulakum kata-kata kamu kan. Kata-katamu ya. Kaulakum kata-kata kamu. Okey asiru ni dia bercakap secara berbisik lah atau apa? Asil. Perlahan. Ni nyaring. Jihad. Okey,
kata-kata kamu perlahan dan nyaring. Wa asirru, dan perkataan kata-kata kamu secara nyaring. Dia bahasa Arab dia terbalik lah. Dia ada sebab dia. Kenapa tak kau lakum asirru awwa atau ajharu kan? Okey, apa? Kita tengok dulu apa kebaikan bahasa Arab, kelebihan bahasa Arab ni. Nyaring, okey. Lepas tu innahu sesungguhnya, kan? Sesungguhnya dia lah. Sesungguhnya siapa? Allah lah kan? Alim. Alim apa? Mengetahui. Mengetahui ya. Dengan zati. That's okay. Kalau nak cakap zat ni sebenarnya mempunyai. Kepunyaan ke mempunyai, tak apa, nanti kita tengok ayat ni jadi sedap lah nanti kan. Kalau kita dapat faham. Saya bagi sesuatu. As-sudur dadu. Segala isi hati. Apa ada dalam dada? Hati lah kan. Tapi dekat sini sudur ni hati. Dada. 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 Banyak dada. Sebab itu sadrun satu. Sudur banyak. Okey, ala. Tidakkah? Adakah? Sahaja. Adakah? Bahasa Arab ya, senang je cakap. Adakah lah? Kalau orang Mesir kan, dia punya intonasi dia kan. Macam tu lah jadinya. Ya? Ataupun dalam perkataan lain, ni ada hal. Hal adakah? Kalau bercakap Ustazah macam mana? Hal boleh. Kalau cakap, okey. Kalau saya nak cakap contoh, adakah kamu sihat? Hal anti apa ni? Sihat. Hal anti apa? Hal anti bi khair kan? Hal anti bi khair. Anti bi khair. Anti bi khair. Nah itu kan dalam Quran banyak kan, alam tarakai, itu adakah. Hal pun sama, tapi hal ni dia macam formal sikit lah, kita macam nak buat soalan periksaan kan, hal keadaan. Tapi kadang-kadang kita nak bagi budak tahu, kita tukar juga kepada ya? Dalam Quran ada juga hal, tak silap, ada juga lebih banyak gunakan. La tidak ya. Tidak ke jangan? Tidak. Ya'lamu mengetahui. Kamu ya? Mengetahui. Kamu mengetahui ya? Bukan kamu. Dia. Ala ya'lamu man khalaq. Kita mengetahui man? Siapa? Khalaqa yang mencipta, makhluk. Mencipta. Wa dan wa dia al-latif, maha halus, khabir, maha mengetahui. Mengetahui. Okey, ada lagi perkataan lain tak? Khabir. Teliti, al-latif tadi. Ni teliti. Ni? Khabir, luas pengetahuan. Ataupun luas pengalaman pun boleh. Banyak pengalaman pun boleh. Ya? Okey, tengok satu-satu. Wa asirhu. Okey. Allah perintahkan kepada kita wa asirhu. Allah suruh kita bercakap secara perlahan. Cakaplah secara perlahan ataupun rahsia.
ya, secara berbisik-bisik lah kan. Ini kita dengan Tuhan lah kan Ustaz. Okey, nanti kita tengok cerita dia pun. Okey. Contohnya kita berbisik kepada orang lain. Kita nak tahu makna perkataan sir dulu. Asirru dulu, ya. Dengan harapan supaya orang lain tak dengar. So kita berbisik-bisik, perlahan-lahan saja. Ayat ini adalah ayat dalam bentuk perintah Allah. Perintah. Allah cabar kita dalam ayat ini. Allah cabar kita untuk berbisik kepada orang lain. Adakah Allah tahu atau tidak? Allah cabar. Ya, Allah cabar manusia. Cuba kau cakap secara berbisik. Ya, kan? Ada suara? Asir Aku itu boleh tahu perintah. ke tak? Asir untuk perintah. Kan? Asir itu berbisik. Nah, Allah perintahkan kita, Allah nak suruh kita try and error lah ni. Cuba kamu bisik. Ya, bisik kat kawan sebelah. Aku tahu ke tidak apa yang kamu bisik. Itu masalah. Allah nak menggambarkan bahawa kekuasaan dia ni sebenarnya dia tahu pun apa sahaja kan. Secara berbisik ke ataupun secara zahir. Zahir ni macam kuat. Jahar. Ya, jahar. Belajarkan tajwid. Kan dalam tajwid. Perkataan yang kamu nak cakapkan, ya. Sama sahaja. Aku tahu. Nak cakap bisik ke, kamu nak cakap kuat ke, aku tahu. Innahu sesungguhnya alimun, aku ni Allah kata maha mengetahui. Allah boleh cakap, Allah boleh mengaku aku maha hebat. Kita tak boleh. Kita banyak benda kita tak tahu. Saya paling hebat. Tak boleh. Kan? Saya tahu je. Saya tak maha tahu. Kan? Itu je. Kan? Okay. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Ya? Maksudnya apa tu, kau nak bisik ke, kau nak tu, semua aku tahu. Nak bisik ke, nak cakap menekankan kat sini ayat ini. Dia kadang-kadang Quran ni kita jangan cakap cerita ni relate daripada ayat 1 tadi Tabarak sampai ayat 2 mesti bersambung. Tak. Dia kadang-kadang ayat 2 cerita ni, ayat 3 4 Allah dah bawa ke tempat lain. Sebab itu kita berfikir. Dia nak bagi, kalau cerita filem drama pun dia kan kita nak macam-macam ni kan, dalam cerita. Cuba tengok surah Al-Kahfi. Dalam surah tu ada berapa banyak cerita? Kan? Cerita dalam cerita. Barulah menarik. Barulah orang nak baca. Barulah orang nak kaji. Cerita itu berkait tak sama. Dia bukan Al-Mulk ni satu cerita yang ni. Tak. Dia dah banyak tu dalam cerita. Tadi pasal neraka, kutukan syurga, lepas tu kan ada lagi cerita lain pula kan? Ya? Jadi kita jangan set macam tu. Tapi kalau Qul Huwallahu Ahad tu dia memang banyak tentang pendek je kan. Dia memang cerita pasal apa ni, ketauhidan lah, nak suruh manusia tu mengesahkan Allah itu tidak tiga, Allah satu. Itu memang dia sempurna lah satu cerita. Okey, ya. Baik. Okey. Jadi katanya innahu alimun bi dzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, ya, dalam dada kamu. Allah tak sebut hati je. Allah sebut dada. Sebab dalam dada kita ni ada banyak hati. Boleh je kalau Allah nak sebut qulub. Kan? Bidzatil qulub. Betul lah kan? Tapi Allah guna perkataan sudur. Ya, dalam dada kamu. Yang adik-adik kan kalau kita kaji satu lagi balahah ni dia up lagi dalam Quran, bahasa tu dia bila kita baca kenapa sudur, kenapa tak qulub, ada sebab. Kalau orang yang mufassir, kalau dengar Ustaz Syari Abdul Rahman, Ustaz Mu'in, Ustaz Muhammad Adil Khan, satu lagi yang memang bidang ni dia lagi dalam. Saya dengar lah, saya dengar YouTube dia orang ya. Bila setiap kali saya nak ajar ni ya, saya akan buka YouTube, saya cari berbagai ni. Kadang dapat idea lain, benda baru, ilmu baru kan. Bukannya untuk nak saja nak ni, untuk saya sendiri sebenarnya ya. Jadi kalau kata dalam hati tu,
Selalunya apa? Lintasan hati kan? Lintasan hati. Niat kan? Allah tahu. Kita belum cakap lagi. Allah tahu. Allah tahu apa yang kita nak cakap. Maka Allah tahu ikhlas atau tidaknya dalam hati manusia itu. Dan Allah tahu niat sebenar kita melakukan sesuatu. Tapi Allah tu maha pemurah, maha penyayang. Kita baru niat, dia dah bagi pahala. Buat dapat pahala lagi. Benda baik lah. Kalau niat jahat, belum lagi dosa. Tapi niat dah dia dah. Allah tahu tu. Tapi dia tak buat lagi. Tak jadi buat. Tak ada dah. Dan tadi kita cakap tadi yang masuk neraka, masuk syurga tadi kan, ajrun kabir tadi. Kita yang orang masuk tu pun tak senang. Dia ada juga dosa-dosa lain lah, dosa-dosa kecil, dosa-dosa kan. Tapi dengan satu keikhlasan yang Allah nampak dia tu boleh masuk dalam syurga. Allah tutup semua aib dia. Dosa-dosa kecil orang tu. Kita nak macam tu bagaimana? Kan? Maghfirah. Maghfirah ni maknanya Allah ampunkan semua dosa lain. Ya, saat kita doa dalam bulan Ramadan ya, maghfirah kan, minta yang maghfirah ini kan. Okey. Kalau ada kita jumpa guru kan, kita salam-salam dengan dia, dia kata, oh saya tahu lah apa yang ada dalam hati awak. Itu tak boleh ya. Kok betul lah tak macam ni? Tak boleh anggap. Macam Ustaz sebut apa ada dalam hati saya. Kan? Kok betul pula? Nanti kan percaya pula ya. Mungkin dia dapat maklumat sikit je kan. Tapi kita jangan percaya. Sebenarnya adalah nak cuba membawa kepada syirik lah ya. Kecuali lah kalau orang tua kadang-kadang dia ada berpengalaman, ada nampak, dia boleh teka, itu mungkin betul. Tapi dia bukan boleh baca pun sebenarnya. Okay, ayat last. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Okay, kita tengok ala tadi. Tadi adakah ya ataupun tidakkah? Bukan. Adakah, la tadi tidak. Ya. Jadi bila digabungkan tidakkah lah ya. Ya, boleh. Adakah la tidak. Adakah tidak ya. Adakah tidak mungkin lah. Ya'lamu. Ya. Allah adakah tidak dia dekat situ kembali kepada Allah, ya'lamu Allah. Adakah Allah tidak mengetahui benda yang dia cipta? Kan? Allah itu pencipta kan? Takkanlah dia tak tahu apa yang dia cipta. Kan? Kan? Allah itu pencipta. Wa huwal latiful khabir, dan dia itu maha halus. Halus ini nak kat sini maha detail. Ya, detail. Seni. Sangat detail. Kalau Allah cipta terperinci, Allah cipta manusia tu kita tengok. Kan? Maknanya Allah tahu macam apa kebaikan. Ya? Kalau dan banyak semua orang tahu sebenarnya. Kalau kita tengok pokok ni besar, mangga. Kita tengok semua dah benda hijau kan. Ada tak daun kuning? Kuning, lepas tu coklat, lepas tu dia jatuh kan. Daun tu jatuh, kemudian kemungkinan dia ditiup angin, masuk longkang, ya, masuk longkang, lepas tu air longkang tu bawa dia pergi mana daun tu? Mungkin pergi ke sungai, masuk ke laut, lepas tu sampai kat mana? Tantang sampai kat laut, lepas tu ada penyu termakan tergigit ke tak tahulah macam tu lah kan. Kita tak tahu, kita boleh agak cerita tu macam tu je kan. Tapi itu kita agakkan kita, tapi Allah memang tahu ke mana pergi. Memang ada satu ayat surah apa ya, macam cerita dia memang cerita daun tu. Allah sebut
Allah tahu ke mana perginya daun yang jatuh, ke mana disampai. Allah nak gambarkan bahawa aku tahu semua benda. Maha tahu. So kat sini sebenarnya kita nak suruh kita gambarkan kita ni aku ni siapa kan? Kecilnya lah. Tak ada didik kita. Kan? Logik lah kan? Logik kalau orang etis pun kalau kita tak nak percaya benda ni. Yang mencipta mestilah tahu apa yang dia cipta. Cuba kau buat kek. Kau buat apa ni? Kalau orang etis tu dah, cuba kau masak kek. Kau taruh apa semua jadi. Kata orang makan je. Kata kau taruh ni je. Tak, yang buat aku tahu tak. Kau taruh brandy ke, kau taruh apa ke, kau tak tahu kan. Taruh apa-apa ke kan, sedap. Nanti sedap kita makan. Jadi orang yang mencipta tu tahu. Satu lagi kalau itu yang senang lah buat kek. Agaknya benda yang rumit. Kalau kata buat kan engineering lah agaknya kan. Susah, benda-benda yang susah sikit lah kan. Nak buat kereta ke. Orang yang mencipta kereta tu, orang yang mencipta kereta tu yang mula-mula mendesign tu, mendesign bentuk, lepas tu dengan dia punya teknologi yang apa semua tu, dia tahu. Dan dia tahu kelemahan nanti. Kan, kelemahan di mana kalau kau salah buat macam ni, rosak. Kita kena dengar cakap orang owner tu, orang yang punya idea tu. Yang dekat kilang-kilang keluar ke apa benda gitu kan. Dia yang tukang buat, dia pasang-pasang je kan. Dia tahu waktu je. Tapi orang yang mula-mula cipta keseluruhan, dia mesti tahu. So kita kena letak bahawa aku ni sebenarnya memang di bawah kuasaan Allah. Maha Latif. Kalau nak sebut Latifnya perkataan lain, lembut je. Kan, ya Latif, ya Latif, ya Latif kan. Allah itu maha lembut, maha lembut, maha lembut. Boleh juga. Sebab Allah itu jiwanya halus lah. Macam kita lah. Supaya kita jadi jiwa yang halus juga. Dan kita sembuhkan anak kita supaya anak kita jadi lembut kan. Dengar cakap kita dan sebagainya. Tetapi Latif di sini Allah nak gambarkan bahawa dia detail. Teliti kan, teliti detail. Okey, khabir luas sangat pengetahuannya. Luas sangat pengetahuannya. Mencakupi alam luar. Semua dia cipta. Kan? Semua dia cipta. Jadi memang logik lah. Dan memang masuk akal. Makul dia panggil dalam bahasa Arab. Makul. Masuk akal. Memang itu memang hebat.